ASB atau emas. Ini satu lebih berbaloi untuk kita simpan dalam jangka masa panjang. Save dan share video tu untuk dijadikan sebagai rujukan kita. Okey, so kami akan share pengalaman sendiri di mana kami pernah membeli emas 10 dinar iaitu 42.5 gram dengan harga RM7,812 pada tahun 2019. Itu adalah resit asal pembelian emas 10 dinar. Okey, so sekarang untuk pada tahun 2026, harga untuk emas 10 dinar adalah RM28,115. Okey. Jadi sekiranya kami menjual emas 10 dinar tu, keuntungan kami adalah sebanyak RM20,303 selepas 9 tahun. Okey. Dan macam yang pada sebelum tu kami dah ada simpanan ASB, sekiranya kami ada saving ASB pada tahun 2019 dan kami pun labur dengan jumlah yang sama iaitu RM7,812. Okey. Dengan kadar purata dividen for the past 10 years adalah sebanyak 5%. Okey, keuntungan kami lepas simpan ASB after compounding dividend adalah sebanyak RM12,120 sahaja. Jadi selepas 9 tahun, keuntungan yang kami dapat adalah sebanyak RM4,308. Okey, jadi itu adalah sebenarnya perbezaan utama antara emas dan juga ASB. Tapi kami simak dah ASB tu si baguslah, because ASB ada kelebihan sendiri di mananya ada dividen, tetapi emas memberikan keuntungan ataupun perbezaan harga yang jauh lebih tinggi berbanding dengan ASB. Mun kita mau start simpan emas, okey, ataupun mengalihkan sedikit dana ASB ke dalam bentuk emas, jom kami guide kita, klik link di bio, #belajar dengan Nina.